mana pun dipikir. Gitu. Dan tuan-tuan, subhanallah, pada hari ini macam anda sebutkan tadi, majority 44 negara yang join Global Sumud Fatila tu merupakan orang-orang Kristian. Kita daripada Malaysia 15 orang wakil-wakil NGO. Wakil Muslim Care 2 orang. Pergi Paponian Akol, Setiausaha Agung Muslim Care yang dekat Itali. Dia orang naik kapal dekat Itali. Dia ada 3 pelabuhan, Spanyol, Barcelona, Itali dan last kali Tunisia. Anakol macam mana Wan perkembangan? Dia kata apa? Oi, malu kita Ustaz, malu kita. Malu kenapa? Sebab yang datang ni majoriti semua Kristian belaka, dia kata. Dah lah Kristian, dia kata. Jenis spender pun tak pakai. Ya, jadi pakai bodoh, dia pakai selai sepinggang. Kalau kita cerita bab zuhud tuan-tuan, diorang lagi zuhud pada kita, dia kata. Man, tak ada gitu lah. Diorang ni, dunia ni macam dia buang gitu dunia. Dan diorang sanggup kena bunuh pun tak apa. Sanggup. Atas dasar kemanusiaan. Itu. Diorang punya human, dia punya kemanusiaan tu tinggi sangat, tahu tak? Dan diorang tu kafir tuan-tuan. Kristian dia tak ada istilah pahala kat diorang tu. Diorang bersungguh, ratus yang join, beribu yang hantar. Tuan-tuan pun tahu, harga kapal tu bukan murah bang, woi, juta harga kapal kau tahu tak? Diorang sanggup cari dana, sumbang, bawa lagi bantuan. Ada satu, apa nama tu? Allah, aku dah sebut payah tokoh masyarakat lah, tapi budak muda lagi. Orang panggil apa? Influencer. Lebih kurang lah. Budak perempuan Brazil, kau tahu. Dia aktivis manusia, aktivis kemanusiaan. Baru-baru ni dia pergi Gaza, ikut jalan laut, kena tangkap. Lepas tu kena masuk penjara Israel. Lepas tu saya kata apa? Kau datang sekali lagi, kita orang penjarakan kau 100 tahun. Tahu dia kata apa? Aku akan datang sekali lagi dan negara kau takkan sampai 100 tahun. Dia boleh kata macam tu. Aku jamin Israel takkan bertahan tak sampai 100 tahun. Dia berani. Kau tengok perempuan kau, Kristian kau, tapi kita orang Islam tahulah nak kata hasbunallahu wa ni'mal wakil. Ribuan. Diorang boykot sungguh. K4. Pasar dia K4. Dekat Spain tutup, Itali tutup. Pelabuhan Itali, diorang siap warning. Dia kata kita orang akan berhubung dengan Global Sumud Fatila ni. Kalau hubungan terputus dengan diorang 20 minit terputus, kami akan sekat semua kapal-kapal yang mengeksport barang-barang ke Israel. Semua kapal daripada Eropah ni yang lalu dekat pelabuhan Itali untuk dihantar ke Israel, kami akan sekat semuanya. Tengok. Tapi di waktu yang sama, senyap-senyap masa awal-awal perang, kalau tuan-tuan masih ingat, Saudi pernah hantar satu kapal tuan-tuan. Orang tengok kapal Saudi besar. Ke arah ke mana? Ke Israel. Diorang tahan, cek-cek, penuh dengan senjata kau. Kereta kebalnya, pelurunya, la haula wala quwwata. Itu viral tau berita tu. Viral. Kata apalah kita tengok, ya Allah, sedihnya hati, tak tahu. Kan? Dia punya munafik tu tuan, munafik dia memang dahsyat akhir zaman, munafik dia. Waktu Nabi kata dalam hadis, wa yuslihu ar-rajulu mu'minan wa yumsi kafiran, wa yumsi rajulu mu'minan wa yuslihu kafiran, yabi'u dinahu bi'aradin minad dunya. Nabi kata nanti di akhir zaman ada orang lelaki ni pagi Islam, petang kafir. Dia punya Islam tu bertukar dan tempoh tak pada 24 jam. Pagi Islam, petang kafir. Besok petang tu pula kafir, besok Islam. Dia tukar-tukar macam tu je. Kenapa jadi macam tu? Nabi kata, yabi'udinahu bi'aradin minad dunya. Kerana mereka sanggup jual agama untuk menjaga kepentingan dunia. Kalau tuan-tuan tengok pelabuhan paling dekat dengan Gaza, apa dia? Rafah lah, Mesir, paling dekat bang. Cilok gitu kona macam tu sampai lah. Aktivis daripada Eropah 60 orang datang, semua kena halau, kena tangkap, masuk penjara, kau tahu? Apalah nak jadi, hasbunallahu wa ni'mal wakil. Apalah nak jadi kan. Buta kita. Sebab tu Nabi kata akhir zaman ni, kau tak boleh nak beza kebenaran dengan
kesesatan ni. Dia punya fitnah tu sampai tahap memang dah nampak benda tu memang salah. Tapi mulut kita tak berani cakap salah. Kau tengok akhir zaman punya fitnah. Takut dia punya melampau takut. Dah tahu confirm salah perbuatan tu. Munafik. Tak berani, takut. Kenapa? Sanggup jual agama dengan kepentingan dunia, na'udzubillah min zalik. Yang peliknya Mak Saleh datang beria-ria, aku tengok Mak Saleh menangis. Mak Saleh tu menangis. Dia kata aku Kristian, aku sayangkan orang Islam kat Gaza, aku ada anak kecil macam anak kat Gaza, kesian dia orang tak ada makanan, tak ada sesuatu. Tolong bukalah sepadan border, buka, tolong. Menangis-nangis, merayu, betul tak? Tentera Mesir ni bodoh gitu, buat lembu kenyang. Allah. Jadi diorang daripada Spanyol. Spanyol ni tuan-tuan, sejarah nanti kita akan masuk sejarah Spanyol akan datang ni. Islam pernah memerintah 600 tahun. Lepas tu Islam dikalahkan Spanyol, habis dibunuh. Masjid Al-Hamra apa semua ni, habis kena bunuh. Tapi Allah Ta'ala mengubah hati manusia. Yuqallibullah, Allah Ta'ala mengubah hati manusia. Siapa sangka negara Kristian tu yang paling bersimpati dengan orang di Gaza, tuan-tuan. Padahal laluan lautan ni Jordan, anda tak ingat dekat apa, Mesir yang paling dekat sekali yang boleh lalu ikut laut. Tak berani. Eropah yang mula. Dan diorang bukan buat kerja bodoh, bukan pergi saja, tuan-tuan. Dia dengan lawyernya, dengan pakar perundangan, dengan ahli parlimennya, dengan Datuk Bandar dia. Lepas tu perempuan pula tu. Ada satu pakcik Tunisia, orang Islam. Anda tak tahu, mungkin ni orang kaya kot. Dia punya kapal layar, tuan-tuan, nak ke Gaza ni. Dalam dunia ni ada 11 saja. Ada 11 kapal layar yang sama dengan dia. Memang barang rare gila lah. Bila wartawan Jazirah tanya, pakcik sanggup ni, kapal ni paling rare, mahal, bla bla bla. Dia kata, memanglah mahal. Tapi bila aku tengok Gaza, keadaan anak-anak kebuluran di Gaza, kapal ni tak ada nilai bagi aku. Allahu Akbar. Juta bang. Kan? Dia kata tak ada apa dah. Aku dah umur akhir-akhir ni, apa aku nak lagi? Kecuali inilah yang mampu aku buat di akhir umur aku. Dan insyaAllah dia akan berkumpul di Tunisia. Lebih 50 buah kapal. Dan mereka akan menyerang perairan Gaza. Ya, tengoklah macam mana. Dan orang kata kita ada 3 kemungkinan. 3 kemungkinan. Sama ada kita ditembak oleh Israel, ataupun kami ditangkap, ataupun kami sampai di pantai Gaza. Ini je 3 kemungkinan yang tidak ada keempat. 3 kemungkinan je. Ditembak, ditangkap, ataupun sampai kat perairan. Perairan kan besar. Jadi Israel pening kepala ni. Dia macam mana ni? Dia nak macam mana ni? Dia nak sekat semua 50 kapal. Pening kepala dia. Jadi macam police sentry, orang tu jagalah. Siapa sempat cilok dulu, dia akan sampai dekat perairan. Dan dia kata bila dah sampai kat perairan, barulah orang kata nak buat apa buatlah. Sampai macam tu, tuan-tuan. Kalau yang buat kerja tu orang Islam, dapat pahala besar. Tapi itulah yang buat tu, majoritinya buat tu. Ada satu couple suami isteri, dua-dua kepala beruban, Mak Saleh, kau tahu tak? Pencen. Sanggup mati pun tak apa, dia kata. Aku tak faham. Korang faham tak cakap apa ni? Korang pun tak faham. Eloklah tu. Hasbunallahu wa ni'mal wakil. La hawla wa la quwwata illa billahil aliyil azim. Kita tuan semua. Jadi itulah realiti umat Islam pada hari ini. Dan sekarang diorang berada di perairan Tunisia. Beberapa hari lagi dia akan bergerak ke Gaza. Kemungkinan dalam makan masa dalam 5 hari lagi kot. InsyaAllah doa-doalah supaya Allah Ta'ala mencampakkan rasa takut gerun puak-puak Israel terhadap kumpulan ini, untuk mereka dapat menyampaikan bekalan makanan, perubatan, susu kepada orang-orang Islam yang berada di Gaza yang kebulur teruk, tuan-tuan. Malu orang Islam, malu. Tapi aku cakap tadi, Mesir macam tak ada maruah. Jiran tu, jiran sebelah kau, tak ada maruah. Ya Allah, aku tak tahu lah orang tu kalau mati besok orang kencing kubur dia, aku rasa. Dia macam mana kubur